Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin kepada seluruh rakyat negeri Kedah, seluruh rakyat Malaysia, seluruh umat Islam di mana juga anda berada. Tahun ini kita beraya dalam keadaan geopolitik dunia yang sedang menghadapi cabaran peperangan di Timur Tengah dan beberapa ketidaktentuan ekonomi yang sedang melanda kita. Saya yakin tuan-tuan telah membuat persiapan untuk menghadapi Aidilfitri pada tahun ini, tapi marilah kita mengadakan persediaan secara sederhana untuk mempersiapkan diri dan keluarga bagi menghadapi cabaran-cabaran pada masa depan yang masih kita belum tahu kesudahannya. Kepada anak-anak Kedah yang berada di perantauan ini, balik ke Kedah bertemu keluarga, hati-hati memandu di jalan raya, biarlah asal selamat, jangan gopoh, pastikan anda selamat sampai di kampung sanak saudara sedang menanti. Hati-hati di jalan raya, semoga semua anak Kedah di perantauan selamat sampai ke kampung. Semoga Aidilfitri tahun ini memberi banyak kelebihan kepada kita, memberi 1000 makna kepada seluruh rakyat Kedah, seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin. Semoga kita semua selamat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.